Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kerato Aini dan saya Auni Batrisha melaporkan untuk TVPSS SMK Merbau. Hari ini hari yang kedua untuk Karnival Pendidikan Madani sempena Hari Terbuka PPD Miri bagi tahun 2026. Antara acara yang akan diadakan pada hari kedua ini adalah Majlis Perasmian Hari Terbuka PPD Miri 2026 yang diserikan dengan berbagai acara yang lain. Jadi, apakah yang menarik tentang hari kedua ini? Ikutilah kami. Surat Gini Perasmian Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Miri 2026. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Encik Charles Ziljian atas penyempurnaan simbolik itu tadi. Baiklah, bersama saya sekarang adalah Cikgu Vanita daripada Sekolah Pendidikan Khas. Tanya Cikgu atas menjadi johan 3 minit pitching. Jadi, saya ingin tanya beberapa soalan. Jadi, apakah perasaan Cikgu setelah menjadi pemenang 3 minit dan apakah idea yang Cikgu persembahkan dan apakah cabaran yang Cikgu hadapi selama join pertandingan ini? Okey. Selamat tengah hari, saya Cikgu Vanita. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih atas ucapan kamu. Okey, untuk 3 minute pitching ni saya hasilkan satu ABM untuk murid saya masalah pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Inovasi saya namanya adalah EDU Cube 360 degree untuk ajar murid membaca, mengecam dan memadankan puzzle. Jadi saya rasa inovasi saya ini mencapai kriteria dan membantu murid saya untuk mencapai dia punya standard pembelajaran. Cabarannya saya rasa tiada apa-apa cabaran sebab sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, saya harus cari alternatif untuk membolehkan murid saya boleh belajar dan aktif dalam kelas. Itu saja. Baiklah, bersama saya sekarang adalah Cikgu Nicholas dan Cikgu Puvi. Baiklah, tahniah Cikgu kerana menjadi johan dan naib johan untuk pertandingan 3 pitching. Jadi Cikgu Nicholas, saya ada satu soalan. Jadi apakah idea yang Cikgu persembahkan semasa pertandingan 3 minute pitching ini? Baik, idea yang saya persembahkan adalah tentang pembinaan satu aplikasi yang saya namakan adalah aplikasi gamifikasi kerjasama linear. Idea ini tercetus adalah tercetus sebab sebenarnya aplikasi ini fokus kepada mata pelajaran matematik, okey, bab kerjasama linear. So idea ini tercetus apabila saya dapati beberapa isu lah semasa mengajari bab ini. Jadi aplikasi ini dibina untuk merangsang murid mempelajari topik kerjasama linear. Sekian sahaja liputan kami pada pagi ini. Kami berharap yang program sebegini akan berlangsung pada masa yang akan datang. Saya Auni Batrisha. Saya Kerato Aini, wartawan TVPSS SMK Merbau.